Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasir daripada Nadikom Digital Sdn Bhd. Nombor telefon saya 0199699079. Pada pertemuan kali ini saya nak menghuraikan sedikit tentang SQL Accounting untuk penggunaannya. Okey, yang pertama sekali saya masuk password dia. Untuk sampel ni, saya khusus kepada yang nak buat kerja secara segera lah. Okey, yang pertama sekali, ada yang tanya saya untuk lihat invoice dan dia tak nak tutup kedudukan invoice yang dia buka. Contohnya, klik G Deluxe. Sekarang ni dia nak buka invoice lain. Kita klik kat ni, klik lagi sekali invoice. Dia akan keluar tab yang kedua, dia keluar klik Ya Square. Okey, sekarang ni dia nak pergi, tuan-tuan nak pergi balik ke invoice tadi, klik kat sini, dia stay keluar. Jangan, kalau kata tuan klik browse, memanglah dia akan tertutup invoice ni. Kalau kata kita nak buka ni, pergi dekat invoice ni, klik kat invoice. Kalau kita klik kat GL, cash book entry, kita buka yang ni. Lepas tu nak buka lagi sekali, ada nak buat comparison dan sebagainya, kita klik kat GL, cash book entry. Okay, dia buka yang tab yang seterusnya, kita buka stationery. Okay, sekarang ni kalau kita klik kat cash book entry, dia tak tutup. Klik invoice, dia tak tutup. Klik ni tak tutup. Jadi saya rasa cukup sekadar itu dahulu. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.